Test. 4 dah, 5 dah, 7 belum. Sekarang kita review nombor 8. Rumah nombor 8, fasa ke-8, Elmina Green. Let's go kita review. Rumah baru, double storey, semi-D, berkeluasan 40 kali 80. Kapus memuatkan lebih kurang 4 buah kereta side to side. Dia mempunyai tanah ekstra kat bahagian tepi 10 kaki dan kat bahagian belakang pun ada 10 kaki. Let's go kita masuk. Dengan keluasan binaan 3034 kaki persegi, mempunyai 4 plus 1 bilik dan 5 tandas. Inilah rumahnya. Ruang makan double volume ceiling, ada sliding door, ruangan dapur yang minimalis, tempat cuci baju dan storage area. Punyai 1 powder room. Bahagian bawah ada 1 bilik dan 1 tandas. Naik bahagian atas pula. Ruangan family area kat bahagian atas. Bilik kedua, bilik ketiga. Master bedroom. Master bathroom. View balcony, boleh nampak playground. Kalau korang berminat dengan rumah ni, boleh kontak abang, link dekat bio. Harga baca dekat description. Okey, ciao.